Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu ulasan ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat. Perkara yang berkaitan dengan isu pengambilan tanah daripada penduduk yang mendiami tanah tersebut. Ia ikuran daripada perubahan rumah-rumah penduduk di Kampung Sungai Baru. Reaction saya ini tidak sekali-kali untuk mencela ataupun meremehkan ataupun mengkritik secara keterlaluan mana-mana pihak. Sama ada pihak kerajaan ataupun penduduk ataupun mana-mana kaum. Tetapi hanya untuk berkongsi pendapat, saya sebagai seorang rakyat Malaysia yang prihatin tentang apa yang berlaku di dalam negara. Seperti mana yang kita tahu, penduduk di Kampung Sungai Baru diarahkan mengosongkan kediaman mereka. Bahkan kediaman mereka dirobohkan. Sedangkan mereka sedang dalam menunggu keputusan mahkamah di mana mereka merayu supaya tindakan tersebut tidak dilakukan. Tetapi satu kes lagi di Kampung Jinjang Baru, di mana penduduk di situ menetap di atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah ataupun kerajaan. Jadi dengan arti kata yang lain, penduduk di Kampung Sungai Baru yang mempunyai hak milik tanah yang sah bergeran diperintahkan keluar dengan alasan tanah tersebut untuk dimajukan. Tetapi penduduk di Kampung Jinjang Baru, mereka duduk di atas tanah kerajaan tanpa geran, tanpa hak milik. Dan mahkamah telah memerintahkan mereka mengosongkan kediaman mereka pada 23 hari bulan yang lalu. Tetapi mereka tidak mengosongkan kediaman mereka. Jika dilihat di Kampung Sungai Baru, kuat kuasa begitu tegas menjalankan tindakan. Bahkan backhoe dibawa masuk untuk merobohkan rumah-rumah tersebut, rumah-rumah penduduk tersebut. Bahkan kuat kuasa mengatakan no kompromi di dalam menjalankan penguatkuasaan. Dan rumah-rumah mesti dikosongkan pada hari ini juga. Tetapi di Kampung Jinjang Baru, mahkamah telah mengeluarkan perintah untuk mengosongkan premis. Tetapi tidak dilakukan. Penduduk tidak mengosongkan premis mereka. Dan tidak ada seorang pun kuasa untuk datang menjalankan tugas memastikan pengosongan. Dengan arti kata, perintah mahkamah tidak dipedulikan. Ini telah dikritik oleh seorang daripada ahli Parlimen Barisan Nasional yang juga menganggotai Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Dr. Amal Saleh. Beliau mempersoalkan kenapa berlaku seolah-olah double standard di dalam penguasaan ini. Okey. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Dr. Amal Saleh dalam hal ini.
Gerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh mengkritik tindakan pihak berkuasa yang dilihat tidak konsisten dalam menangani isu perobohan rumah di Kampung Sungai Baru dan Jinjang Selatan Tambahan. Menurut beliau, ketidakkonsistenan ini menimbulkan persoalan mengenai prinsip keadilan kerana penduduk Kampung Sungai Baru yang memiliki tanah terpaksa berdepan dengan perobohan, sementara rumah di Jinjang Selatan Tambahan yang kononnya dibina di tanah kerajaan tidak dirobohkan. Kenapa rumah di Kampung Sungai Baru perlu dirobohkan, sedangkan rumah di Jinjang Selatan Tambahan tidak dirobohkan? Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dr. Akmal merujuk kepada laporan media mengenai penduduk, peniaga dan pengusaha kilang di Jinjang Selatan Tambahan yang merasa lega selepas diberitahu bahawa tiada tindakan merobohkan kediaman mereka walaupun ada perintah mahkamah yang memerintahkan mereka berpindah. Menurut beliau, kekeliruan timbul kerana status pemilikan kedua-dua kawasan tersebut jelas berbeza, namun perlakuan terhadap penduduk kedua-dua kawasan seakan tidak selaras dengan prinsip keadilan yang sepatutnya diterapkan. Kampung Sungai Baru melibatkan penduduk yang merupakan pemilik tanah, manakala di Jinjang Selatan, mereka hanya dikatakan menyewa di tanah itu. Kenapa tindakan yang berbeza diambil oleh pihak berkuasa, seolah-olah ada dua darjat dalam hal ini? Soal beliau lagi. Adun Merlimau itu menegaskan bahawa rakyat kini sedang memerhati dan menilai bagaimana agensi kerajaan menguruskan isu pembangunan serta pengambilan tanah yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan dan bukan dipengaruhi oleh tekanan pihak tertentu. Saya mendesak pihak berkuasa untuk memberikan penjelasan mengenai isu ini. Katanya sambil menambah bahawa kegagalan memberikan penjelasan hanya akan menimbulkan lebih banyak keraguan di kalangan rakyat. Dr. Akmal juga menegaskan bahawa Pemuda UMNO akan terus membela suara rakyat yang terkesan dengan keputusan yang dilihat berat sebelah dan tidak konsisten. Terdahulu, media melaporkan penduduk di kawasan berkenaan yang diarahkan mahkamah untuk berpindah menarik nafas lega apabila tiada tindakan meroboh premis mereka akan dijalankan buat masa ini. Ahli Parlimen Kepong, Lim Lip Eng berkata, keputusan itu dicapai selepas beliau mengadakan perbincangan bersama beberapa agensi kerajaan berkaitan isu tersebut. Baik, kita telah menonton satu sedutan video tentang apa yang diperkatakan oleh Dr. Akmal Saleh. Seorang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, daripada UMNO, kalau tak silap, ahli parlimen Merlimau. Jelas beliau mempersoalkan kenapa berlaku double standard ataupun kenapa berlaku ketidakadilan di dalam penguasaan berkaitan dengan pengambilan tanah ataupun pengosongan rumah, di mana penduduk Kampung Sungai Baru mempunyai hak milik yang sah, tetapi diperintah keluar dengan kasar, dengan begitu tegas. Tetapi penduduk Kampung Jinjang Baru tanpa hak milik, mereka menduduki tanah pemerintah atau tanah kerajaan, tidak ada penguatkuasaan untuk melaksanakan perintah mahkamah untuk mengosongkan premis mereka. Dan juga dikatakan bahawa tidak ada penguatkuasaan untuk mengosongkan premis-premis di Kampung Jinjang Baru hasil daripada perundingan ahli Parlimen Kepong daripada DAP, daripada Pakatan Harapan, supaya agensi-agensi penguatkuasaan tidak melakukan perintah mahkamah tersebut, tidak melakukan arahan pengosongan premis. Persoalannya ialah kenapa MP ataupun ahli parlimen daripada pihak kerajaan tidak mematuhi arahan mahkamah. Beliau sanggup pergi berunding dengan agensi kerajaan dan agensi-agensi penguatkuasaan akur dengan beliau. Dengan arti kata, agensi penguatkuasaan pun tidak patuh kepada arahan mahkamah. Hanya dengan berunding daripada MP ataupun ahli parlimen kerajaan. Ini satu perkara yang amat mendukacitakan daripada sudut keadilan. Rakyat akan bertanya-tanya, rakyat akan mempersoalkan. Bukan sahaja Dr. Ahmad Saleh mempersoalkan, tetapi seluruh rakyat.
akan mempersoalkan kenapa berlaku ketidakadilan. Rakyat akan berkata, ini kerana uh, penduduk Kampung Sungai Baru adalah kaum Melayu dan Kampung Jinjang Baru terdiri daripada kaum Cina, dan akan berlaku tuduhan mengatakan ini adalah satu perkataan yang rasis, perkauman. Tetapi realitinya tidak boleh ditolak bahawa Kampung Sungai Baru penduduknya majoriti Melayu dan Kampung Jinjang Baru penduduknya majoriti kaum Cina. Ini realiti. Dan tidak boleh ditolak jika rakyat mempersoalkan hal ini. Jadi, di sinilah kerajaan Pakatan Harapan yang terdiri daripada DAP, PKR, UMNO dan sedikit daripada Amanah dan lain-lain parti daripada Sabah menjawab kenapa berlaku ketidakadilan, kenapa berlaku keingkaran kepada perintah mahkamah. Kampung Sungai Baru penduduknya masih menunggu keputusan mahkamah untuk menangguhkan ataupun membatalkan pengosongan dan perubahan. Tetapi Kampung Jinjang Baru telah menerima arahan mahkamah. Kampung Jinjang Baru telah menerima arahan mahkamah supaya dikosongkan premis mereka. Sebab tanah tersebut tanah milik kerajaan secara total. Jadi, diharap pihak kerajaan dapat menjelaskan hal ini dan tidak mendakwa mereka-mereka yang mengkritik tindakan double standard ini sebagai menghasut. Kerana persoalannya timbul daripada sikap penguatkuasaan itu sendiri. Sikap kerajaan itu sendiri. Jadi, sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.